لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, yang berusaha Tuan Imam, seterusnya yang dihormati, lagi dimuliakan, lagi dialu-alukan Al-Fadhil Sahibus Samahah Datuk Mufti Kedah, Datuk Paduka Syekh Badruddin bin Haji Ahmad. Seterusnya yang dimuliakan juga anak-anak beliau, Ustaz Ahmad Husam, dan tidak lupa juga yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Lufi Amir bin Abdullah sebagai moderator pada malam ini, insyaAllah. Dan sebelum itu saya bagi pihak masjid mengucapkan ribuan terima kasih kepada pelajar tahfiz Yayasan Ar-Riyadah Kodiang kerana sudi mempersembahkan qasidah. Ada 2 lagu itu, insyaAllah. Jadi antara lain tujuan forum pada malam ini adalah untuk melancarkan dana pembangunan bagi Mahat Tahfiz ataupun komplek pendidikan Yayasan Ar-Riyadah Kodiang yang diusahakan oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Husam sendiri. Jadi tuan-puan, sama-samalah kita menyumbangkan pada malam ini apa yang ada kat kita, sikit sebanyak kita sumbangkan. Ustaz Ahmad dah kata saya, kalau malam ni kalau terdapat 10,000 dia tak umar merah. Jadi tuan-puan koreklah ke mana pun, no? Jadi dengan itu saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Lufi untuk memulakan majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadanil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Kasih saudara Cik Fahmi selaku pengacara majlis yang bahagia, Al-Fadhil Tuan Imam Masjid Sharifah Fatimah, Ashabul Fadilah, tuan-tuan para pegawai dan ahli jawatankuasa masjid, Sahibus Samahah Datuk Paduka Syekh Muhammad Badruddin bin Haji Ahmad, Mufti Negeri Kedah Darul Aman Al-Fadhil Ustaz Ahmad Husam bin Datuk Paduka Syekh Muhammad Badruddin, yang dipertua Yayasan Ar-Riyadah. Seterusnya Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, para ulama muslimin dan muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dan hidayahnya kita dapat untuk bersama-sama hadir mengimarahkan rumah Allah pada malam ini, dan seterusnya kita mengisi ruang untuk sama-sama kita berbicara, kita bermunaqasyah, kita bermuhasabah dalam rangka untuk kita meletakkan diri kita sebagai seorang insan yang benar-benar mengharapkan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kita nak kecapi dan peralihi semaksimalnya pahala dan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita memperolihi juga keberkatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi saya ucap terima kasih kepada pihak jawatankuasa penganjur, jawatankuasa qaryah Masjid Sharifah Fatimah yang menganjurkan forum bicara ad-din pada malam ini berkenaan dengan tajuk yang akan kita sama-sama perkatakan, ialah indahnya berinfak, indahnya kita menyumbang wang kita, duit ringgit kita fi sabilillah dalam semua keadaan, dalam semua ketika. Apabila kita meletakkan diri kita benar-benar hamba Allah, sudah tentulah apa yang Allah anugerahkan kepada kita ini
kita akan manfaatkan dengan sebaiknya. Daripada ni'matul ijad, ni'matul imdad yang Allah bagi kepada kita, kita akan gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita perolehi manfaat dunia dan manfaat akhirat. Dan insya-Allah bersama dengan kita pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dua orang panelis yang kita undang khas untuk memperkatakan tajuk ini, indahnya berinfak, iaitulah Sahibus Samahah Datuk Paduka Syekh Muhammad Badruddin bin Haji Ahmad, Mufti Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman, dan juga anak-anak beliau Al-Fadhil Ustaz Ahmad Husam bin Datuk Paduka Syekh Muhammad Badruddin, yang juga merupakan yang dipertua Yayasan Ar-Riyadah Qadian. Jadi kita dah sampai masa dan ketikanya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk kita war-warkan, untuk sama-sama kita perkatakan tajuk ini, indahnya berinfak. Jadi kita nak mulakan muqaddimah berbicara forum kita pada malam ini dengan saya nak mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Husam sebagai ahli panel yang pertama untuk memperjelaskan kepada kita makna dan definisi yang terkandung dalam indahnya berinfak. Falyatafaddal mashkura. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah Khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله العظيم. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Lutfi Amir dan cintai kepada ayahanda Sahibus Samahah Datuk Paduka Syekh Muhammad Badruddin, saya hormati Tuan Imam serta keseluruhan saf kepimpinan Masjid Sharifah Fatimah, tuan-tuan muslimin dan muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak. Mudah-mudahan kita yang hadir dan berada pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya suka nak memperingati diri saya dan tuan-tuan di awal-awal forum ni. Bagi siapa yang belum lagi niat i'tikaf, yang masuk tadi terlupa, duk kelang kabut dengan benda lain, dia lupa niat i'tikaf. Saya menyuruh sekali di sini tuan-tuan, untuk diri saya dan tuan-tuan yang mana yang belum lagi berniat beriktikaf, ayo cepat-cepat niat. Mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini dinilai sebagai salah satu amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati Allah, malam ni saya menerima jemputan daripada pihak masjid yang minta untuk buat forum selepas saya datang berceramah hari tu ni. Tahun lepas mereka minta cari tarikh untuk buat forum. Duk nak atok tarikh saya dengan ayah ni nak bagi sama-sama free ni bukan senang tuan-tuan. Saya free, dia tak free, dia free, saya tak free. Alhamdulillah malam ni dapat sama-sama kita duduk. Saya nak bercakap pendek yang malam ni, tak mau nak bercakap panjang sebab sedap ke diri tuan-tuan. Nak cakap pendek lebih kurang 10 minit, 15 minit saya berhenti lah. Kita nak cerita tentang indahnya bersedekah, suatu amalan yang cukup dicintai oleh mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, iaitu bersedekah. Sedekah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala tekankan dalam Al-Quran berulang-ulang kali tentang ayat infak, tentang ayat bersedekah, tentang ayat mengeluarkan zakat. Allah Ta'ala berulang kali dalam Al-Quran. Maknanya apa dia? Cerita berinfak, sedekah ni bukan cerita yang enteng, bukan cerita yang ringan, bukan cerita yang biasa.
Ini satu cerita yang besar, fadilat yang besar. Di antara ciri orang bertakwa, orang bertakwa ni tuan-tuan, dia akan isikan kehidupan dia daripada pagi sampai ke malam, daripada mula buka mata sampai tutup mata, dia akan isikan kehidupan dia dengan ibadah. Dia tak ada masa nak main Pokemon Go, tak ada masa tuan-tuan. Nah, isu Pokemon ni pun besar ni. Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, mufti wilayah, wak keluar saja isu ni, puak-puak tu dia tembak rapat. Ni korang adabnya kita hari ni dengan para alim ulama tuan-tuan. Suka saya kata lagu tu. Orang-orang dulu ni mengaji tak banyak tapi cerdik dan berkat. Orang lah mengaji sampai PhD, bodoh and bangang. Tak ada, dia tak ada nak duduk dulu, nak fikir, nak renung. Kenapa yang mufti wilayah buat macam tu? Tak, dia kira tembak dulu. Fitnah akhir zaman. Anak-anak muda ni pun dia tembak rapat, dia tak hormat dah kepada ulama. Sebab tu hari ni orang lah tuan-tuan, nak jadi alim bukan payah. Boleh anak, anta, anti, antum, akhi, ukhti, alim. Dia boleh cakap dengan kita, sebut anak anta, kemah dah. Anak tu aku, anta tu hang, tu laki. Dia jumpa kita kat Mekah, kita turun daripada bilik mai kat lobi hotel, dia nampak, dia tanya kita, "Hei ustaz, anak nak pergi mana?" "Mana aku tahu kah hang." Kadang-kadang letak anak anta tu pun tak ketawa hala orang lah. Macam ada baru ni satu orang dia telefon saya. Dia kata, "Ustaz, bini saya ni dia mai haid ni lama dah Ustaz, bulan ni. Lepas tu dia berhenti, dia mai, dia berhenti, dia mai. Tu darah apa tu Ustaz tu?" Lepas kata darah istikharah. Kita dengar pun mai kok mana pula dah istikharah ni. Kita istikharah ni Pak Long mayang. Dia kata tu darah apa tu Ustaz? Yang darah penyakit istihadah Pak Long. Nak sebut istihadah pun pergi keluar istikharah. Hang tak payah nak condemn orang lah. Balik pergi belajar dulu. Macam dengan jamak dengan jimat lah, tak boleh nak beza. Kita pergi tempat dia nak ceramah, dia kata, "Ustaz sampai lagi Ustaz jimat siap-siap, lepas ceramah kita pergi makan." Jamak dengan jimat pun hang tak boleh nak beza. Hang nak condemn orang tak payah lah. Isu Pokemon tuan-tuan, saya sajalah, bukan nak malam ni bukan nak cerita bab Pokemon, cuma nak cerita Pokemon ni tahap mana. Hari Isnin baru ni saya pergi mengajak dekat Masjid Semilang, Seberang Jaya. Habis saya mengajak, saya jimak lah dah, jamak saya siap. Jamak saya siap. Kan? Habis ceramah, habis mengajak, saya keluar lah lepas sembahyang Isyak. Saya keluar nak pergi naik atas kereta, nak pergi makan, mereka nak buat pergi makan. Ada satu budak tu, dia duduk round masjid. Budak ni, dia duduk round masjid, dia bawa telefon, dia bawa round. Saya pun tanya dia, "Yang hang ni pun duduk round kerap sangat, siapa? Jaga motor kena curi ke?" Dia kata, "Tak Ustaz, dalam masjid ada Pokemon." Tuan-tuan tahu tak Pokemon ni, hak yang muda-muda, hak ada WhatsApp, ada Facebook ni, tak apa ni, hak maklum ni. Maklum tahu tak Pokemon tu apa dia? Tahu tak Pokemon ni? Tak tahu. Pokemon ni dia macam bewak tu, hak tu nama dia Pokemon. Dia kata ni, "Ustaz, dalam masjid ni ada Pokemon. Saya nak kena masuk, saya nak kena tembak dia Ustaz." Tuan-tuan nampak tak apa dia? Sampai tahap diajak dalam game tu untuk berperang dalam masjid. Tu baru main dekat Masjid Semilang, Seberang Jaya. Tu baru main dekat Masjid Syarifah Fatimah Kemuntin di Jitra ni. Bayangkan kalau isu ni, benda ni dibawa pergi ke Masjidil Haram. Bayangkan. Waktu musim haji tak ada apa, lepas mayang maghrib duduk langgar dalam masjid tu, buka ni main Pokemon Go dalam Masjidil Haram. Tiba-tiba Pokemon ni duduk atas Kaabah. Kita akan diajak untuk serang Pokemon yang duduk di atas Kaabah. Ni tuan-tuan telah mencemarkan kesucian masjid. Sebab tu mereka renung habis. Fatwa di Al-Azhar renung habis. Awak dia ada suara apa habis? Asal suara macam habis cek. Ni ada pula. Sebab tu dia renung habis nak keluarkan. Sebab tu kita sewenang-wenangnya kita menghentam, kita mencerca, kita memaki, kita mengata ikut suka kita. Tuan-tuan, orang
Orang yang bertakwa ni, dia tak ada masa dia nak buat benda-benda lagu tu. Dia tak ada masa. Takwa ni kalau tuan-tuan renung betul-betul daripada perkataan takwa, taqaf wawiyah, takwa, T-A-Q-W-A, takwa. Dia tak ada eja T-A-K-W-A. Tu dia tak bunyi takwa, dia bunyi taqwa. Takwa, taqaf wawiyah, takwa. Ta, makna apa ta? Maknanya, ta ni maknanya taubah. Orang yang bertakwa ni tuan-tuan, hidup dia akan senantiasa bertaubat di atas segala dosa-dosa yang dia telah lakukan kepada Allah. Allah bukan nak tengok dosa hang ni banyak mana, dah. Allah Ta'ala bukan nak tanya banyak mana kesilapan hang, dah. Allah bukan nak tengok. Yang lebih nak Allah Ta'ala tengok dia apa dia, bila hang buat dosa kepada Allah, bila hang buat silap kepada Allah, segera bertaubat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Ciri orang beriman, bila dia buat silap, bila dia buat dosa, bila dia buat kesalahan, dia akan segera bertaubat kepada Allah. Yang kedua, qaf, makna apa dia? Qana'ah. Dia akan rasa cukup dengan apa yang dia ada. Hidup ni maklum-maklum, kalau tak hati bersyukur, dia takkan cukup. Dia takkan cukup. Saya duduk di KL minggu lepas, habis kuliah subuh, ada satu orang kawan dia bawa saya berjalan kok dalam kawasan Hulu Kelang tu. Dia kata, "Ustaz, jom kita pergi tengok rumah-rumah orang kaya, Ustaz." Saya pun pergi. Dia bawa pergi tengok rumah Datuk Yusof Aslam. Allah, hebat. Dia bawa pergi tengok rumah Siti Nurhaliza. Hebat. Yang tu tengok, saya habis masuk dah. Misalnya bawa kenuri tahlil, kita masuk entah, tengok Siti Nurhaliza ni segak. Ya Allah, sungguh Pak Long, saya tak mohong pak saya duduk sebelah, nak mohong apa kan? Pak Long tengok muka saya pun segak, tak sangka tambah dia lagi segak belum. Dia bubuh nasi lemak kat saya. Habis pergi makan, dia bubuh nasi lemak, dia tak bubuh kuah. Saya makan nasi lemak saja, pun sedap belum. Pergi tengok rumah-rumah lepas ni. Lepas tu dia bawa pergi tengok satu rumah orang ni, bekas menteri. Saya tak tahu apa nama apa. Punya besar rumah dia, siap dengan air terjun dia buat macam dalam dusun, siap dia buat dengan chalet, siap dia buat dengan surau dalam kawasan rumah dia, siap dengan panggung wayang. Hoi, hebat tuan-tuan. Kita tengok ni sampai tak berani nak berangan nak ada rumah lagu tu. Memang takkan dapat. Nak dapat lagu mana? Kita ni bukan orang kaya. Nak habaq ni tuan-tuan, apa dia? Kalau tara tu punya harta yang duk ada, tapi kalau tak ada sifat syukur, rasa-rasa lepa, cukup tak dengan apa yang Allah Ta'ala bagi? Tobat tak cukup. Ada 1,000 nak 2,000, ada 2,000 nak 3,000, ada 3,000 nak 4,000, ada 4,000 nak 5,000. Dulu gaji 400, dia tengok orang gaji 1,000, dia kata apa? Aku mau gaji 1,000 cukup? Tak cukup. Hang duduk gaji 1,000, dia akan kata, aku mau ada 3,000 lagi cukup. Dapat 3,000 tak cukup, aku ada 10,000 lagi cukup. Bila mana dia nak cukup? Ikat ujung kaki, ikat ujung kepala. Mim mim pa waw sin. Mampu baru cukup. Sebab tu orang kaya ni dia lagu mana? Orang yang akan merasakan cukup dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Nak dapat syukur tu, lagu mana kita nak dapat benda ni? Kena tengok orang, jangan membandingkan dengan orang lain. Hari ni kita suka banding, aku ada banyak ni, dia ada banyak tu. Kita duk banding nikmat yang Allah bagi dekat dia dengan Allah bagi dekat kita, memang takkan cukup. Sebab tu bila dia duk banding dengan orang, dia rasa tak cukup. Ni yang kita cakap malam ni, dia nak bersedekah, dia tak berani, dia takut miskin. Tak ada lagi orang yang sedekah miskin, tuan-tuan. Mana qasamin malin bis sadaqah. Nabi kata, takkan berkurang, hang takkan miskin dengan sebab hang bersedekah. Takkan. Anfiq ya bani Adam, wallahi unfiq alaik. Nabi kata, bagi infak harta hang pada jalan agama, wahai anak Adam, Allah akan gantikan kepada hang dengan benda yang lebih besar daripada apa yang hang bagi. Allah ganti. Tuan-tuan,
Biasa dengar tak orang susah kerana sedekah? Awak Datuk Tula susah sebab dia sedekah. Dulu rajin ingat dia sedekah, tu yang dia susah. Ada biasa dengar? Sebab apa dia tu susah? Sebab dia dulu rajin duk wakaf harta benda. Dengar orang nak derma dia akan bagi tak. Yang kita dengar apa dia? Dia tu susah sebab apa? Sebab dulu ni kedekut. Bakhil Allah. Dia dengan setan kedekut dia lagi. Kan setan tu pemurah sikit pada dia. Ada orang kedekut tuan-tuan, ada. Sebab tu saya teringat dalam satu cerita dalam kitab Hayatus Sahabah. Dia ada cerita seorang sahabat Nabi ni. Dia ni di kalangan 30 orang sahabat yang tidak pernah mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berperang. Dia tak ada. Dia ni sebab dia sakit, sebab dia lemah, sebab dia miskin, tua. Dia ni tak pergi berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in yang lain. Dia ada 30 orang. Ada dapat senarai dalam tu. Sahabat ni orang yang hidup di zaman Nabi, yang sempat berjumpa dengan Nabi, yang belajar dengan Nabi. Ada orang yang hidup di zaman Nabi tapi tak pernah bertemu dengan Nabi. Dia tidak dipanggil sebagai sahabat. Baik. Dia ni susah. Satu ketika bila mana dia ni meninggal dunia, diriwayatkan ketika dia duduk dalam kubur, malaikat bawa mai kepada dia pahala yang besar. Diceritakan bawa mai dalam kubur ni pahala besar. Dia tengok-tengok pahala tu, dia kata apa? Wahai malaikat, pahala siapa ni? Malaikat kata, pahala siapa? Apalah hang ha? Aku ambil hang. Ni terjemah cara orang utara lah. Tak kata apa malaikat cakap utara, dah kita orang utara nak buat lagu mana? Bunyi tu dia kena cerita ni macam kita duduk tentu. Tu baru cerita. Ni lalu malaikat berkata kepada tu, baca bukan cerita. Malaikat duk bawa mai pahala mai dekat dia ni, bersembah depan dia. Dia tanya malaikat, pahala siapa ni? Besar macam ni pahala siapa? Malaikat kata, pahala hang ha? Dah kuat mai kat hang, memang hak hang ha? Dia pun duk tengok, dia kata ni pahala apa ni? Pahala bersedekah yang hang buat waktu hang hidup di dunia dulu. Dia kata, malaikat sila orang kot, aku ni susah, aku ni miskin, macam mana yang aku boleh bersedekah yang pahala dia macam ni? Bukan kot. Malaikat kata, ini ingat tak lagi waktu mana ada seorang di kalangan pejuang Islam yang nak pergi berperang bersama dengan Rasulullah, mai ke rumah hang, dia minta apa yang hang nak bagi untuk kami nak pergi berjihad di jalan Allah. Hang nak bagi apa? Hang ingat tak? Ingat. Apa aku susah, orang susah mai minta nak bagi apa? Dia sendiri pun makan tak cukup. Lalu pejuang Islam tu kata dekat dia, bukankah hang ni ada sebatang pokok kurma yang berada di belakang rumah hang? Susah tak susah dia ni, apa pun tak ada melainkan pokok kurma sepokok macam kita lah terjemah lah, susah memang tak ada apa, pokok ketum sebatang ada belakang rumah. Biar korang kita lah. Dia ni tak ada apa, nak bagi apa? Aku tak ada apa, ada sebatang pokok kurma belakang rumah. Lalu kata yang nak pergi berjuang tu, dia kata, boleh tak kami nak ambil buah-buah kurma hang untuk jadikan bekalan kami nak makan waktu kami berada di medan peperangan? Dia kata, ambil lah, nak ambil banyak mana pun ambil, jangan duk cangkui pokok tu api lah. Ambil lah buah tu, ada banyak nak api ambil. Aku nak bagi apa ni untuk berjuang? Aku nak pergi pun aku tak larat, aku tua. Kencing manis, kencing kawan, kencing masak, mau tak ada. Nak pergi berperang aku tak boleh dah, aku tak larat, aku sakit. Kalau takat tua saja tak apa, sakit. Kalau sakit tak tua pun tak boleh nak buat apa, tambah tua kalau sakit. Muda sakit tak boleh buat apa dah. Bukan kata teruk kena cirik sudah. Duduk dalam rumah telanjang, biro dakwah masjid punya kerja ni kan, tak telanjang ni. Bini pergi kerja, anak pergi sekolah, tinggal dia orang-orang telanjang, tak pakai kain kot, tak ada selok. Duduk kat rumah dengan kucing, tengok sama Nik dia dengan kucing. Hang tengok aku tengok hang.
Postman mai hon dia peluang rumah keluar menonong pergi ambil surat haram tak pakai apa kan? Tu baru cirik ni tua sakit. Lalu kata kawan ni, aku nak ambil buah-buah hang, aku nak jadikan makanan dan bekalan untuk kami makan di medan peperangan. Pergi ambil semua, dia kata. Dia ada yang tu ya. Ambil semua mereka pembawa pergi perang. Malaikat cerita kat dia, apa ni, yang malaikat cerita kat dia dalam kubur. Bila mereka makan buah yang hang bagi, isi mereka makan, biji mereka tanam, naik lagi pokok. Orang lain pula manfaat daripada hasil tu. Puak nu pula makan, biji mereka tanam, tumbuh lagi pokok. Puak nu pula makan, mereka tanam biji, tumbuh lagi pokok. Puak nu pula makan, mereka tanam biji, tumbuh lagi pokok. Kerana hang bagi buah kurma untuk mereka berperang, tentera-tentera Islam pakat makan, semua pakat tanam biji tu, sampailah pahala hang tu dapat. Nak apa ni maklum-maklum? Kalau dia bagi buah kurma untuk orang yang nak berjuang Islam, pahala besar lagu tu. Ni kita nak buat sekolah agama, bukan pahala nak kecil daripada tu. Ni budak-budak tahfiz duk ngapal Quran, kita duk jaga mereka. Bukan kita nak ajak tuan-tuan main belah sama. Kita pun duk baca Quran, wa idza jaa paku lama, paku baru tak main duk paku lama 14 tahun dah. Mengaji Quran, kita tanya dia layak buruk, baca depan kita. Kan? Kita tanya dia, Pak Long, mak jaih berapa harakat? Dia kata mati dah. Dia boleh jawab lagu tu. Hak jenis loklak lagu ni ada. Kita mengajak dia, tanya ni Mak Long ni mak jaih berapa harakat? Dia kata tak ada harakat pun, mati dah dah. Dia kata mau lagu ni lah, kena tolong lah orang nak buat sekolah agama. Pak Long ni malam ni kita nak lancak wakaf sama ni, saya kira depan nak jalan, saya nak abang. Ada satu orang tua, dia bagi tanah kat kita, dia nak ambil 500,000 tanah tu. Cina offer 1,300,000. Dia bagi kat kita, dia kata ustaz ambil, ustaz beli, ustaz buat sekolah. Saya tanya dia nak jual berapa? Tak banyak, 500,000 lah. 500,000 lah. Ha? Dia nak jual 1 juta, 500,000 dia suruh buat bangunan, dia nak cash 500,000. Tapi jumpa puak-puak Syarifah Fatimah, dia kata lagu tu tuan-tuan. Tu yang kita main malam ni. Ni mutawatir ni, bukan dhaif, bukan maudhu'. Ni kalau orang yang bagi pokok kurma dapat pahala, bukan yang bagi duit. Kita nak buat sekolah agama, tak dapat apa. Tuan-tuan, betullah Nabi kata benda kita ni yang kita nak bawa, yang kita nak guna ni dua benda ya. Duit yang banyak, yang kita nak guna dua benda ya. Yang pertama yang kita bubuh dalam tabung, yang tu kita nak bawa mati. Yang kedua yang kita makan, tu yang kita rasa. Hak duk simpan dalam bank tu belum tentu lagi belum. Belum tentu. Hak kita duk tengok tu, 100,000 belum tentu lagi hak kita. Ada orang dia kena kut makan pun tak tahu mana. Saya cukup heran dengan orang yang tak makan tahu mana. Dia boleh tukar 10 rim kereta 4,000 tak ada apa. Nak beli makanan kat bini haram tak mau. Nak bawa anak pergi keluar makan tak ada. Ada tak jenis ni kolam jitera, banyak ekor kan. Tapi dia tak main malam ni, dia tak main, dia habaq dah awal-awal, dia tak main malam ni. Hak main malam ni semua dia di syurga dah ni, amin ya rabbal. Sayyidina Ali kata, sesiapa yang suka berkunjung di dalam taman syurga di dunia, dia ni akan tercatat nama dia di syurga Allah di akhirat kelak. Ni yang kita main malam ni. Umpama kata apa, sebelah kaki dah duduk dalam syurga lah. Cuma jangan duduk lena pun kaki keluar balik. Dah elok dah sebelah duduk dalam, dia pergi lena pula dah hantua ni, keluar balik kaki tu. Ni yang kita nak makan, nak jadi hak kita makan. Jangan ni tuan-tuan, bulan Ramadan baru ni saya pergi tazkirah dekat Petaling Jaya, 5 minit lagi usah duduk tepi. 5 minit lagi, jangan duduk keling kerak. Saya pergi, habis tazkirah daripada Petaling Jaya tu nak balik rumah saya di Hulu Kelang. Lalu kat depan Ceras, ada orang duk jual buah durian sebelah, Cina. Saya dengan buah durian tuan-tuan, jangan duk kata lah. Hidup saya beli agung 3.
Allah, Rasul, Riyad. Nombor 3. Riyad ni dia. Nampak Riyad tekan break kereta ambil berdiri kan dah. Berhenti tepi tu. Cina ada jual Riyad tu, Cina. Kepiak tu dia kenal dia. Haram dia kenal kan dah. Saya turun-turun dia tengok saya duduk kelas Riyad. Dia kata apa? Lu ustaz lah. Saya kata aku ustaz. Wah tengok lu punya ceramah dalam YouTube banyak kuat tau. Cina kapiak kenal saya tuan-tuan. Siapa hak tak kenal saya teruk pada Cina kapiak ni nampak. Saya kata jangan duk puji aku nak main makan Riyad. Ada D24 Musangking. Saya tanya dia, mana sedap? Dia kata lu angkat Musangking lah. Saya makan 3 orang makan ni. Riyad tu sebiji duduk dalam TI. Riyad tu Riyad lah yang tak buka lagi. Bukan duduk dalam stream tu Riyad ludah. Nuh ada Riyad sebiji duduk dalam TI tu. Saya kata mai makan Musangking Allah tuan-tuan. Ustaz tu tepi dia tahu saya belanja dia makan. Sedap sebab apa? Makan cemeh. Sedap kan tak? Dia duk kata sedap Syekh. Memanglah cemeh kan. Makan nak apa tak tahulah. Mau dekat Teluk Boya tu tak boleh pergi. Teluk Boya atau Derian Teluk Boya. Mau dekat Derian malam ni pasal depa nak jamu kita makan pulut Derian. Mau Derian Batu Kurang malam ni lagi tak boleh pergi awal. Derian Musangking. Makan dengan ayak nyok pandan hati juru. Allah mercik. Habis biji tambah biji, habis biji tambah biji. Hak 2 orang lagi duk pulun dia kata sedap ustaz, sedap aku bayar. Hak duk diam sudah. Makan 4 biji 3 orang. Habis makan nak pi bayar. Waktu tu baru tahu sedap ke tak. Pi nak bayar Cina tu tekan ke kalkulator 650. Saya kata haram jadah musang ni mahal. Saya kata tu baru musang kena bewak mau habis 1000 kan. Bayar 650 macam kena penyepak menonong masuk kereta tengah. Tak kata apa 650. 2 orang tu naik dia kata puas hati ustaz. Dia kata puas lah 650. Makan kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makan jangan duk kira belum. Duit banyak duk pediah nasi lemak RM1 dah bagi kau. Ada banyak tu. Dia nasi lemak bukan semua habis dah. Sekor 2 pemohon tulis nasi lemak. Kita pergi beli nasi putih. Tanya dia maklum lemak mana. Tak elok makan lemak kolesterol. Dia kata tak habis tulis apa. Ya tu bung. Nasi lemak ayam tu dia cincang 982 kan. Orang belah tekat 18 dia ada cincang 982 tinggal satu. Boh. Kepala ikan apa? Kepala ikan bilis. Kepala 4 badan 2. 2 lagi nak buat apa? Kepala ikan bilis hendak bukan boleh buat gulai. Telur belah 86. Nipis angkat serat nak bola mulut tak ada sampai mulut putih serat dah. Buah pula kacang goreng 6 biji hangit 3 boleh makan 3 tu pun ketok-ketok buah lah mulut tak ada apa-apa hilang bila aku tu lah. Nak jumpa balik kacang tu waktu berak 3 serangkai keluar sekali kan. Duit berjuta dalam bank nak buat macam apa guna. Yang kedua sedekah. Nabi kata yang nak jadi yang sedekah. Banyak mana tentang bubuh dalam tabung masjid. Banyak tu tentang nak balik simpan. Beli kereta beli duit tak ada lemak simpan kedekut simpan 40,000 awak keluar muka bayar muka awak keluar vel fire. Malam ni yang tak main dengar forum duduk lah kereta tu di rumah awak balik petang tadi buat rumah baklong kedekut buat rumah beli kereta elok rumah siap kereta awak keluar kita pun mati. Hak rumah kita renovate habis 100,000 tu kita tak ada duduk mati. Bini kita jadi janda kaya. Banyak mata yang memandang. Tu janda kaya habis saya. Rumah baru renovate baru ni. Dapat pula insurans lelaki dia. Wah, juta lebih tu. Habis iddah bini kita kahwin lain. Padan muka. Kita duduk dalam kubur. Tahu tak bini kita kahwin lain? Tahu. Tu problem. Kalau tak tahu senang. Nak tahu waktu mana orang payah kemuntin juga mati. Duduk dalam kubur. Duduk tengok. Din. Aku
bini aku di mana dia? Tok siap kebah dah. Dia kata. Kereta yang kita beli besar-besar, jantan baru dia bawa. Kita duduk dalam kubur, gigit jari. Sebab tu ada orang putih baru ni mati seorang. Dia pesan, tuan-tuan, ada dalam metro ada, saya baca. Kan metro tu dia ada kisah-kisah pelik luar negara. Dia cerita kawan ni mati, dia pesan dekat anak bini dia apa dia? Ni kawan ni. Dia kata bila aku mati, tanam aku dengan kereta yang aku baru beli. Dia akan beli kereta Mustang tu, hak yang sejuta lebih dia beli. Duduk dalam tu, start enjin siap-siap. Minyak pun full-full. Pasang aircon, pasang radio. Rotek, pi hidup, semua hidup. Tanam ke dengan kereta. Tak apalah tu orang kafir, kita. Sebab tu ni kita nak buat balik amalan-amalan kita ni tuan-tuan. Mudah-mudahan pada pusingan yang pertama ni ada sedikit pembukaan yang saya walaupun deras sikit, tahulah saya tahu kan. Orang kadang-kadang dia kata apa ustaz deras ingat kami bukan bekak. Saya ni tuan-tuan orang soleh, seorang ni Allah bagi lebih dari saya pun tak tahu. Waktu menyemang kat luar tak apa boleh make dia deras. Saya tak ada kawan. Ada orang nak mengadu kat ayah saya. Suruh ustaz-ustaz tu slow sikit. Ayah saya bertegur saya, telur saya kata bapa pun dulu dekat. Lah baru slow kan. Kita muda dekat lah kita pun. Nah, insya-Allah setakat ni dulu, insya-Allah kita jumpa pada pusingan yang kedua sebentar lagi. Jangan ke mana-mana, kembali ke Angkasa Puri untuk sementara waktu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairul jazak pada Al-Fadhil sahabat Ustaz, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi jelas kepada kita untuk pusingan yang pertama ni, kelebihan dan juga keistimewaan kita bersedekah, kita menginfakkan harta benda kita, masa dan tenaga kita untuk kita nak dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari sama-sama kita muhasabahlah malam ni tuan-tuan. Ustaz Usam dah sebut tadi banyak nikmatul imdad yang Allah anugerahkan pada kita, dengan nikmat makan minum yang lazat, dengan nikmat harta benda, pangkat jawatan, rumah dan sebagainya. Jadi kita kena ada ruang dan kena ada hak untuk kita infak fi sabilillah tuan-tuan. Sebab kita nak jadikan hidup kita ini hidup yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada harta yang kita dapat ni tuan-tuan, kita kena beda pergi kepada 3 perkara, 3 channel, 3 saluran. Yang pertama, kita infak fisabilillah, sedekah. Yang kedua, kita beri nafkah kepada orang yang berhak untuk apa? Untuk menerimanya. Dan yang ketiga tuan-tuan, kita ada saving, kita simpan. InsyaAllah kalau ini yang boleh kita buat, kita akan dapati harta kita ini akan bawa manfaat untuk kita dunia sampai akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita nak beralih kepada Sahibus Samahah Datuk Paduka Syekh Muhammad Badruddin bin Najib Ahmad, Mufti Negeri Kedah Darul Aman, untuk nak menceritakan dan menjelaskan kepada kita lagi lah tuan-tuan kelebihan-kelebihan dan fadilat-fadilat kita menginfakkan harta fi sabilillah ini. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Saudara pengurusi Ustaz Lutfi Amir, Nanda Husam selaku ahli panel yang pertama malam ni, yang berbahagia Tuan Imam Masjid Syarifah Fatimah dan barisan ahli jawatan kuasa, ashabul fadilah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, ibu bapa dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, malam ni kita dapat sama-sama berada di rumah Allah ini
untuk kita mengikuti suatu forum yang telah pun disebut tajuknya malam ni tentang cantiknya berinfak wang ringgit kita pada jalan Allah. Sebelum itu saya nak mengajak tuan-tuan sekalian untuk sama-sama kita mengulangkan zikir yang telah diajar kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan 2 minggu yang lepas saya menghadiri suatu majlis. Majlis ini dihadiri oleh seorang ulama dari Pakistan yang bernama Maulana Jawid Husin Shah, seorang muhaddis, seorang ahli tariqat sufi. Umur dia pada dia datang pada tahun ini umur dia 75 tahun. Sama dia ada 2-3 orang yang pimpin dia sebab dia tidak berapa sihat. Saya dipanggil dan dijemput untuk ke majlis itu. Saya pun pergi berjumpa lah dengan Maulana ni. Orangnya tawaduk, cuma dia tak boleh bercakap Melayu, dia tak boleh cakap Arab. Kalau orang cakap Arab dia faham, tapi dia nak balas balik dia tak boleh. Dia hanya boleh cakap Urdu. Jadi masalah jugalah saya nak cakap dengan dia. Saya Urdu ni sikit-sikit saya faham lah, banyak-banyak saya tak faham. Tuan-tuan ramai malam ni sikit pun haram tak faham Urdu. Kalau saya kata kat tuan-tuan, Urdu ka zuban nahi janti, tora-tora bi janti bahut nahi hai. Natawa Urdu ka zuban, bahasa Urdu. Janti nahi tak faham. Janti makna faham, nahi tidak. Dia api kereta, bukan kereta api. Janti binahi hai, faham tidak. Tora-tora bi janti, sikit-sikit boleh faham, bahut nahi hai, banyak tak boleh. Syok kan. Saya kalau tengok gambar Hindustan faham sikit-sikit lah. Habis kami malam tu dia baca hadis Al-Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari ni dia buat sebuah kitab hadis. Dia mengarang kitab hadis ini selama 16 tahun. Imam Bukhari mengarang hadis ini selama 15 tahun. Mengumpul hadis-hadis Nabi di dalam kitab dia selama 16 tahun. Dan bilangan hadis yang dikumpul oleh Imam Bukhari dalam kitabnya sebanyak 7,563 hadis. Malam tu Maulana ajak kami hadis yang paling akhir sekali, yang ke 7,563. Kemudian dia ijazahkan kepada kami. Malam ni saya nak ajak tuan-tuan baca hadis tu, kemudian saya ijazahlah kat tuan-tuan. Sebab saya terima ijazah dari Maulana lepas sembahyang Aisyah. Saya pegang tangan dia, saya kata, Maulana, ijazah ke ringgi, tolong ijazah ke aku. Saya pun baca hadis tadi. Dia kata, ijazah oh gaya, aku ijazah lah ke hang. Saya kata, ji ha, bahut syukriah hai.
Hadis ini tuan-tuan, Nabi sebut an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kalimatani habibatani 'inda ar-rahman khafifatani 'ala al-lisan saqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maknanya tuan-tuan, hadis yang paling akhir sekali Imam Bukhari tulis. Dan Imam Bukhari ni dia mengarang selama 16 tahun. Dan dia sebut setiap kali aku nak letak hadis dalam kitab ni, وَمَا وَضَعْتُ فِي كِتَابِي هَذَا حَدِيثًا إِلَّا صَلَّيْتُ قَبْلَهُ رَكْعَتَيْنِ. Aku tidak meletak satu hadis pun dalam kitab aku ini kecuali aku sembahyang dulu 2 rakaat sunat. Kalau 7,563 hadis, setiap hadis satu hadis dia nak tulis, dia sembahyang 2 rakaat. Tuan-tuan, berapa ribu rakaat dia mengarang ketika dia sembahyang, ketika dia mengarang hadis ini. Sebab itu kitab Imam Bukhari berkat tuan-tuan. Ada kawan saya seorang, orang Tashat ini orang kulit hitam dekat Sudan. Saya tanya dia, hampa duduk di sana hampa tanam apa? Dia kata kami tanam pokok gandum lah. Habis kalau makan ulat hampa buat lagu mana? Dia kata kami memang orang susah, tak ada duit, orang Afrika, kami tak ada duit, nak buat lagu mana? Habis kami bawa kitab Imam Bukhari yang ditulis dengan tangan sendiri, bukan hak cetak, bukan hak percetakan punya, hak tulis dengan tangan kediri, ataupun Quranul Karim yang ditulis dengan tangan kediri. Kami bawa kitab Bukhari yang ori tulis dengan tangan sendiri, kami naik kuda, kami pusing kut ladang pokok gandum kami itu, 3 pagi ulat lari. Tu kawan saya cerita ni lebih kurang 36 tahun dulu. Saya duduk dengan dia, bilik berkembang seorang budak daripada Tashat kulit hitam namanya Abdullah. Orangnya cukup marah. Saya nak ceritalah kitab Imam Bukhari ni punya hebat. Imam Bukhari mati dalam usia 63 tahun umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mati malam Jumaat dan malam hari raya puasa. Malam ni saya nak ajak tuan-tuan ikut saya. Hadis yang akhir yang Imam Bukhari tulis dalam kitab dia. Nabi bersabda, kalimatani habibatani 'inda ar-rahman. 2 kalimah ini Allah cukup suka kalau kita diulang-ulang. Allah cukup sayang mendengar hamba dia mengulang 2 kalimah ini, kata Nabi. Dan 2 kalimah ini juga kata Nabi, khafifatani 'alal lisan, mudah lidah nak sebut. Allah cukup suka kalau kita duk sebut yang ini, dan sebutannya cukup mudah. Dan yang 3 Nabi kata, saqilatani 'alal mizan, timbangan di akhirat kelak cukup berat. Tuan-tuan tak mau ke malam ni kita nak bagi kat tuan-tuan hadis Nabi, ajak tuan-tuan baca 2 kalimah yang mudah lidah menyebut, Allah cukup suka, di akhirat timbang cukup berat tuan-tuan. Berat tuan-tuan, hebat tuan-tuan, hebat lebih daripada Musang King 650 tadi. Rupanya dia pergi makan belah Selangor, tak buat balik sebiji pun kat saya. Saya singgah baru ni duk cari Musang King juga.
di Kulim, singgah berit. Saya dia apa di Kulim tu, Assalamualaikum, salam. Dia klik saya, Datuk ah, ya. Saya tanya, musangking ada? Allah, Datuk, baru habis tak sat je. Baik, saya kata ada musangking, tak ada keraking ada. Dia apa kata keraking? Kata hal lebih daripada kera terajang tu lah keraking. Dia gelak kakak, tak ada lah tu, ni lebih kurang ada main makan. Tuan-tuan, sebelum saya nak cakap sikit lagi, saya nak ajak tuan-tuan baca zikir ini. Maulana ni pesan, dia kata buatlah zikir ni, dia kata kalau boleh tiap-tiap hari 100 kali. Tuan-tuan balik amal, mai saja tuan-tuan dalam majlis, biar kita boleh ambil bekal buat balik beramal. Hak nak bulan tabung tu tak apalah, hak kita nak buat balik pula, kita nak beramal. Tuan-tuan ikut saya lah. Siapa tak ikut mati dalam masa seminggu. Tak mati hari Ahad, mati hari Senin, duk main seminggu tu lah. Sekali lagi saya nak ijazah kat tuan-tuan, sebab saya terima ijazah daripada Maulana Jawid Hussein Shah daripada Pakistan. Anak-anak murid dia duk mengaji, panggil dia mai, dia gagak mai daripada Selangor mai. Dia kata, Datuk, dia ni kalau Datuk pergi Pakistan nak salam pun tak boleh Datuk, orang terlalu ramai khidmat kat dia. Tapi mai sini Datuk bagui. Saya kata bukan takat aku salam, aku peluk dia pun boleh. Makan sekali dengan dia, dia makan. Lepas semayang cukup lama kita ditunggu dia, dia buat sunat cukup rajin walaupun dia sakit. Tuan-tuan ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Wa bihamdihi astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Wa bihamdihi astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Wa bihamdihi astaghfirullah. Saya ijazahlah zikir ini yang saya terima daripada Maulana Jawid kepada tuan-tuan semua, puan-puan semua. Sebenarnya dia adalah zikir yang telah diijazahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya. Tuan-tuan dan puan-puan, tu satulah, balik buatlah tuan-tuan. Duduk saja-saja lepas sembahyang subuh baca ni Subhanallah bihamdihi Subhanallahil azim. Dekat tu pun tak apa, tapi ada satu riwayat lagi dia tambah wa bihamdihi astaghfirullah. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam Quran ada satu ayat Allah peringatkan kita, rezeki wang ringgit yang kita dapat, kita kena belanja pada jalan Allah, tak banyak pun sikit. Allah berfirman dalam Quran, wa anfiqu, hendaklah kamu belanja, infak fi sabilillah, mimma razaqnakum, sebahagian daripada apa yang telah kami bagi rezeki kat kamu. Kena belanja, infak sebahagian daripada rezeki yang Allah bagi kat kita, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kamu mati. Allah peringat dah dalam suratul Munafiqun, belanja pada jalan Allah sebelum mati.
fayaqula rabbi, duk tunggu tak belanja sampai dekat nak mati. Dia pun duk tengok, tak ada harap dah aku ni. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, jangan bagi mati lagi, saya nak belanja fi sabilillah dah, tapi masa sihat itu haram tak buat. Dekat nak mati baru nak buat. Minta Allah jangan bagi malaikat mai tarik nyawa lagi, jangan mati lagi. Nak buat apa? Fa asaddaqa, saya nak bersedekah. Wa akum minas salihin, saya nak jadi orang baik dah. Allah kata, sian tak ada masa. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak pernah bagi tempoh kepada siapa pun apabila sampai ajal dia mesti mati. Ini Allah peringatkan kita. Ayat ni tuan-tuan, ada kisah saya tahun 2012 lebih kurang. Kisah saya dengan ayat ni. Ada seorang orang tua, dia telefon saya. Orang tua ni duduk di Perlis. Masa tu kami duduk kutip derma dengan Husam lah, nak buat tahfiz ni, baru nak bina tahfiz ni. Dia telefon saya, dia minta saya pergi kat rumah dia di Perlis. Saya pun pergi tanya kat mana, saya pun pergi. Pipi saya jumpa dia, dia duduk atas katil. Saya pipi tu, dia mangkit pegang tongkat, pakai baju pagoda tu, kepiah lebih duduk atas katil, duduk atas tongkat, pegang tongkat. Dia abang, dia ni orang duk panggil Tok Ayah Man. Saya pun panggil Tok Ayah kat dia. Tok Ayah, umur Tok Ayah berapa lah ni? Dia kata 94. 4 tahun dah duduk atas kaki. Allah. Tok Ayah telefon suruh saya mai buat apa? Betul kada ustaz duk kutip derma, duk buat ma'had tahfiz? Betul Tok Ayah. Kalau betul, Tok Ayah nak bagi duit sikit untuk ustaz buat. Umur 94 tahun, duduk atas katil 4 tahun dah. Tok Ayah ada duit? Tak ada, banyak sikit ada. Tapi Tok Ayah nak buat apa dah harta. Dia pun baca ayat ni kat saya. Saya ni mufti, dia baca ayat kat saya, syarah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dia buh makna sekali. Belanjakanlah sedikit harta yang ku bagi kat kamu sebelum kamu datang mati. Sampai tang tu tang sebut mati, Tok Ayah tua dah, Tok Ayah nak mati dah, Tok Ayah nak buat apa? Saya pun teriak juga. Saya dengan dia ya. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Masa itulah baru nak minta Allah jangan bagi mati lagi, nak buat kebajikan. Nak buat apa dah ustaz? Lah Tok Ayah tak mati lagi, Tok Ayah nak buat kebajikan, panggil ustaz mai. Tok Ayah nak yakin betul-betul nak serah tangan ustaz, Tok Ayah panggil ustaz mai. Allah, saya kata dia pun akhir sekali. Dia ambil satu cek, dia tulis cek, bagi kat saya. Saya tanya Tok Ayah pergi ambil cek kat mana ni? Dia kata kemarin ajak mereka pimpin pergi tabung haji, duit Tok Ayah ada tabung haji sikit, saya duduk simpan ni, dia tulis kemarin dia buat ajak pergi. Dia pun suruh kat saya cek. Tuan-tuan, Tok Ayah umur dia 94 tahun, duduk atas katil, tak boleh bergerak mana pun lah. Kalau orang tak pimpin, dia bagi kat saya berapa ribu tuan-tuan? Agak-agak 13,000 tuan-tuan.
13,000. Tangan ni lah yang pegang. 13,000. Saya pun terima. Tok Ayah doakan, insya-Allah saya akan beli benda-benda bata apa semua, kita akan buat duit Tok Ayah ni. Saya pun buat. Tahfiz yang ada budak-budak ni duduk ni, antaranya duit Tok Ayah tu 13,000. Habis saya pun sembang dengan dia. Saya tanya, Tok Ayah duduk dengan siapa? Duduk dengan Tok lah. Tok duduk atas, Tok Ayah duduk di bawah ni. Orang tua-tua dulu. Awak Tok Ayah tak pergi? Dia kata ada. Dia kata cucu-cucu duduk ajak pergi, tapi tak seronok. Dia kata duduk seronok rumah lama juga. Sunyi tuan-tuan, dia duduk doa. Malam-malam ada lah cucu duduk main teman tidur. Baik Tok Ayah, saya nak balik, tapi belum balik nak tanya sikit boleh? Tanya apa? Tok Ayah duk buat kebajikan apa lagi lain pada bagi kat saya ni? Dia jawab balik kat saya, buat kebajikan bukan boleh duk cerita kat orang. Semis kepala mufti apa? Kan Ustaz Nabi kata ada 7 orang sedekah tangan kanan, kiri pun tak tahu. Ustaz no, bukan begitu kah? Mana boleh duk cerita kat orang? Kanan bagi, kiri pun tak tahu. Saya kata betul Tok Ayah, tapi Tok Ayah dah 94, saya baru 60 tahun. Kalau Tok Ayah cerita pengalaman Tok Ayah, barangkali jadi pengajaran kat kami yang masih muda. Kalau hak lagu tu boleh cerita sikit. Dia pun cerita. Dia kata Tok Ayah adalah buat masjid sebuah. Itu dia. Buat di mana Tok Ayah? Di Setui Siam. Awak tak buat di sini? Di sini kerjaan duk bantu orang, senang apa semua. Orang Setui ni duduk dalam negeri kapiak Ustaz. Mereka susah, bukan ada masjid, bukan ada apa. Tu yang Tok Ayah pergi buat sana tu, kesian kat mereka. Mereka pun nak buat ibadat macam kita. Kita sini kerjaan bagi, orang tu bagi, orang ni bagi. Saya pun dia ingat sungguh juga. Pergi buat tempat orang nak Ustaz. Saya pergi rumah dia tu bulan puasa. Dia kata lepas raya ni mau kita pergi ke Setui tengok masjid tu. Saya kata Tok Ayah nak pergi ke mana ni, dah berjalan tak boleh. Tak apa, bagi dia pimpin Tok Ayah pergi semua. Kita naik pergi ke mana Tok Ayah? Naik kok kalau boleh naik butut kita pergi sana. Ustaz nak tunjuk kat Ustaz, jom. Saya pun tuan-tuan lepas raya pergi dengan dia. Orang pimpin dia naik butut pergi kot Setui, pergi sana. Tok Ayah tak ada border pasport apa. Tak apa, dia kata custom semua kena Tok Ayah immigration. Jom pergi 45 minit naik bot. Pergi berhenti kat Setui, custom immigration Setui kali. Tok Ayah dia duduk pergi lalu naik motor pula sampai satu pulau, naik motor pula pergi. Yang ikut kami itu seorang tu imam dari Perlis. Dia lah jadi utusan Tok Ayah ni kena beli apa. Saya quit tu imam. Tu imam ni ya, masjid Tok Ayah buat ya. Tok Ayah dia buat. Saya tanya tu imam harga berapa buat. Tu imam yang duduk urih berapa. Ustaz dia buat masjid satu tu, sekolah 5 bilik dia buat tu, sarang burung walid 3 tingkat dia buat 3 benda, masjid, sekolah, sarang burung walid, burung yang layang-layang. Saya kata nak buat apa? Sekolah ni budak-budak Islam nak ngaji Quran, mereka tak ada sekolah. Burung walid ni kalau dapat sarang-sarang dia boleh belanja lah apa di masjid ni. Saya tanya tu imam, masjid saja harga berapa yang Tok Ayah habis?
Dia kata, ustaz, tu lengkung-lengkung ni semua saya beli di Polis wak mai. Muat but wak mai, muat tongkang wak mai. Tak beli sini. Tak ada di sini, dah sana. Berapa tu imam habis? Dia kata, setakatlah ustaz, 1.500.000. Allah. Tu ayah umur 94 tahun buat masjid 1.500.000. Ustaz, ya, ni tu ayah buat masjid ni, tu ayah wakaf, dan tu ayah niat pahalanya bagi kepada ayah tu ayah dulu. Dia tak dan buat, dia susah. Tuan-tuan, cerita ni bukan ada dalam kitab, tuan-tuan. Pengalaman yang saya sendiri. Ni manusia. Tapi tu ayah ni sekarang dia mati, dan belum dia mati, walaupun dia duduk negeri Perlis, dia pesan, kalau aku mati ke anak dia Marzuki, dia kata, suruh mufti Kedah mai jadi imam aku. Saya pun pergi jadi imam di Perlis. Mati dah. Kemudian apabila sampai satu ketika lagi nak buka masjid ni, ada satu masjid lagi, dia buat 3 buah masjid di sana. Satu masjid lagi, dia minta saya pergi ceramah meresmikan masjid. Saya pun pergi ceramah satu ketika tu, dengan dia tidur sana 2 malam. Saya ceramah membuka masjid tu. Saya kata, saya bukan boleh cakap Siam ni. Ini orang tak faham. Dia kata orang situ semua cakap Melayu. Cakap Melayu. Ini tuan-tuan, insan. Mudah-mudahan 13.000 dan tengah 1.500.000 yang dia buat, Allah akan terima. Sebab Nabi SAW bersabda, ada 2 orang malaikat hari-hari Nabi kata dia pergi rata, pi sana, pi sini, pi sana, pi sini. Hak seorang tu di sini pun dia mai, Masjid Syarifah Fatimah pun dia mai, tang mana pun dia pi. Dua-dua orang ni pi. Hak tak mana dia pi pun, dia doa. Tu je kerja dia. Ya Allah, bagikanlah kepada orang yang membelanjakan wang ringgit pada jalan Allah, Engkau bagilah ya Allah, ganti kat dia yang lebih baik daripada hak dia belanja. Kalau dia belanja sikit, ganti lebih banyak untuk dia. Hak seorang lagi pula kata, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, Engkau berilah kepada orang yang kedekut, yang duk pegang duit tak pernah bagi ke orang, bagilah duit ringgit dia binasa ya Allah. Malaikat duk doa. Tuan-tuan nak hak mana? Nak minta binasa harta benda kita, kan nak minta Allah ganti yang lebih baik. Ini hadis Nabi sahih. Nabi kata ada 2 orang malaikat yang dia pergi rata, dak seorang berdoa minta Allah ganti lebih baik daripada apa yang kita belanja, hak seorang minta binasa harta yang kita kedekut tak mau belanja. Satu hadis lagi Nabi SAW bersabda, laisa min malika illa ma akalta fa afnaita. Bukan harta kamu kecuali yang kamu makan. Sebab itu kalau kita nak makan, macam Husam kata tadilah, kalau kita nak makan jangan duk pekin. Pi pasar malam tu, tang ni 2-3 tempat pasar malam. Kalau nak makan udang, duit ada, bawa duit 100, pi beli udang hak besar-besar. Tanya sekilo berapa? Dia kata RM63, beli sekilo. Sekilo pun 7 ekor lah. Duit ada. Makanlah. Nabi suruh makan hak sedap. Allah suruh makan hak sedap. Saya cukup terbakar buat kedekut makan pun tak mau ni. Makan hak sedap. Duit ada. Kita bertanya dia, awak tak beli tu udang hak besar RM65? Dia kata tak boleh ustaz, gatai. Tapi hak mana tak gatai? Tu hak seminggan RM4 tu. Hak seminggan RM4 pun tuan-tuan, pok hak je udang pun buah pinggan kot tu. Buah kot tu banyak juga. Buah kot tu.
Dia duduk poi kat atas. Kita nampak lagu banyak, padahal pungkok pinggan dia alih pun. Dia kata, ni manis apa hang kedekut. Tuan-tuan buka lah kitab-kitab Sufi, kitab-kitab tasawuf. Imam Ghazali tulis dalam Ihya Sayrus Sadikin, makan benda sedap tak masuk mubazir. Allah suruh makan benda sedap. Tengok, saya kalau nak jamu orang makan kedai, kalau ustaz tepi nak makan, saya suruh beli hak sedap, makan sedap. Kalau nak udang besar, aku nak belanja hang. Mau nak makan ikan bilis, hang belajar ke diri, bayang ke diri, aku tobat tak belajar hang. Saya abang itu. Masa saya tak ada duit, saya tak belanja. Aku tak belanja lah, aku makan seorang, aku tak ada duit. Ada orang kita belanja, dia pergi ambil lelaki-lelaki, bayang ke diri lelaki, makan tak sedap lah. Kita nak belanja orang makan sedap. Ada seorang kawan saya, dia mati lah. Saya kata, hang pernah makan mi udang? Dia duduk kot dia, mi udang mana? Sungai Dua, mau pergi. Allah, jom nak makan, kira apa, jom. Saya pun muat kereta api, masa tu saya muda lagi lah, pergi bawa kereta api sana. Dia pun mati lah. Dia kau mak saya pergi makan mi udang. Tengok hang pilih udang besar-besar, pilih udang besar. Saya kata kat dia, hang makan sedap-sedap udang besar-besar tu, kita bukan selalu makan. Dia kata, bukan tak selalu, tak pernah makan. Tak pernah makan langsung, tak. Dia kata, bukan kata tak makan selalu, boleh makan sedap, tuan-tuan. Nabi kata, bukan harta kamu kecuali hak kamu makan. Makanlah tuan-tuan, makan. Beli sedap-sedap, ikan sedap-sedap, beli. Tapi Nabi kata, fa'afnaita, habislah. Kita makan habis, kenyang habis. Esok kita buang, lusa makan pula, buang. Aulabista, ataupun yang kamu pakai, beli baju hebat-hebat. Ni baju ni hebat kan, hebat. Tapi murah dah, saya mahal lagi lah. Pakai baju hebat-hebat, kira apa? Ni duk kira pasak kemoja ya. Awak marah.